Okay guys, aku telah beli satu kipas daripada brand jenama Amgras. Nama dia adalah Amgras Metafan Pro Max. Amgras Metafan Pro Max. Macam ni kipas dia macam ni. Aku rasa korang pun perasan dekat wara internet benda-benda yang macam ni, kipas macam ni. So kenapa aku beli kipas daripada Amgras? Sebab aku rasa produk dia berkualiti dan aku telah pakai produk Amgras yang lain dan beli kipas besar daripada Amgras Metafan Pro Max yang macam ni. Dan Amgras Metafan Pro Max ni bawah dia ada kaki macam ni, macam kaki sotong kan. Korang boleh masuk kat sini, boleh masuk sini, ok, korang lock dan jadi kaki sotong macam ni. So korang boleh buat dia berdiri macam ni ataupun sangkut dekat mana-mana pun boleh lah. Kipas dia boleh ke bawah, atas, kiri, kanan, tak apa masalah. So kalau korang guna untuk anak korang dekat stroller ataupun dalam kereta ataupun kat rumah pun boleh. Kat belakang ni kalau korang tengok ada switch power, ni switch untuk air, ni switch untuk lampu, ni tempat pengecas dia, dan ada slot untuk cas bateri power bank sebab bateri ni sangat besar. Ok, sebelum nak hidupkan kita tekan kat atas ni je. Dia ada 3 power lah, tekan sekali kelajuan nombor 1, tekan 2 kali kelajuan nombor 2, tekan kali ketiga kelajuan speed 3 lah, speed yang ketiga. Aku tekan lah ini. Ok, dia pusing macam ni. Aku tekan lagi, dia lebih laju. Aku tekan lagi, ni paling laju. Memang rasa angin dia. Ok, sekarang ni kita nak uji lampu yang ni kan. Lampu dia pun ada level 3. 1, 2 dan 3. Tengok aku tekan lampu yang pertama Kau tengok. Lampu yang pertama. Ok, lampu yang kedua. Ok, lampu yang ketiga. Kau pasal lampu, nampak? Okay, sekarang aku matikan lampu. Sekarang kita nak cerita tentang air pancuran. Dia ada 2 mode kat sini. Pancuran air ni ada 2 button, 2 kali tekan saja dan ada 2 mode. Satu yang keluar terus, satu lagi yang keluar secara sikit demi sikit. Ok, sekarang aku uji kat sini. Tapi pertama sekali korang kena isi air lah. Kat sini ada button lock sini. Isi air dalam ni. Kau tutup. So kau nampak ada air kan dalam ni? Air. So nampak air, so aku tekan button yang belakang ni. Kau tengok air dia keluar macam mana. Kau nampak kan? Kau semua nampak kan ada ni? Ok. Yang ni kalau tengah panas memang sangat berbaloi lah. Aku tekan lagi, dia akan keluar sedikit demi sedikit. Dia keluar, dia mati. Dia keluar, dia mati. Dia keluar sikit-sikit. Dia keluar lagi, dia mati. Tapi aku lebih suka mode yang ni lah. Sekarang aku buka lampu satu buka air, satu buka lampu. Kau nampak kan? Ok. Soalan yang seterusnya, bateri tahan lama ke tak? Aku cakap daripada pengalaman aku balik kampung daripada Johor gerak ke Penang. Balik pada Johor gerak ke Penang, aku buat mode yang laju, yang sangat laju, 6 jam hingga 7 jam tanpa henti, tanpa masalah. Memang steady. Bateri Amgras Metafan Pro Max ni memang steady 6 hingga 7, 8 jam non-stop, memang tak ada masalah. Aku dah pakai. So pada korang yang berminat untuk dapatkan Amgras Metafan Pro Max yang macam ni, kipas macam ni daripada Amgras, sila klik link yang diberikan. Ok, bye.